قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tersambung kitab Nawa bagi hati. Hari itu kita berhentinya ketahui olehmu. Sini dia kedok pasal ketahui olehmu ni banyak tempat. Ketahui olehmu tu hak mana? Ketahui olehmu tu mu mana? Melawak. Melawak ke melawak? Seloroh. Baik. Ketahui olehmu, yakni hendaklah kamu tahu bahawasanya sedikit daripada melawak, sedikit daripada melawak, daripada berseloroh, cakap seloroh. Jumpa tak dulu weh? Duk suruh-serah lagi tu. Suruh-serah tak jumpa biasa. Jumpa dah insya-Allah. Sedikit daripada melawak, daripada berseloroh. Melawak dan seloroh tu dengan perkataan, gurau dengan perkataan atau perbuatan, ataupun dengan perbuatan. Berseloroh, bergurau senda dengan perkataan. Pada setengah masa, yakni pada setengah-setengah masa, bukan sokmo-sokmo dah. Ada setengah-setengah masanya tu, tiada dilarang akan dia akan melawak yang sedikit. Situ. Tiada dilarang, makna tiada dilarang oleh syarak pada melawak tadi, tak larang. Dia tak di situ tu. Pada setengah masa. Maksud setengah masa ni masa yang sepatutnya. Gurau-gurau ni biar ada tepat dia juga dan ada masa juga. Jangan masa orang nak tidur, jangan masa orang nak makan. Gurau ni biar ada tepat dia lah. Ada tepat, ada masa. Ni gurau seumur. Time makan bergurau, time tidur bergurau. Dah masa mana tak bergurau? Ni gurau seumur. Ada. Orang serius dia bergurau. Memang tak kena masa lah tu. Ni. Tengah sakit, kau ni sakit, bergurau boleh. Gizarah kawan dia sakit, tak kena tepat kadang tu kan. Tengok kawan ni bunyi mesin nak mati dah kau lemon. Gurau. Ada. Tapi dia memang kaki gurau, bagi gurau. Dan 2 kali jemaah dah ni dia. Gurau, kawan tu sengih suka. Memang dia tak gurau, tapi kalau baris tengok, mungkin dia sama kawan dia ni okey lah, sama-sama saing ni. Kalau waris anak-anak tengok pasal mana? Oh, dah bodoh gurau dia ni. Bagi gurau bodoh. Tak ada gurau gitu. Lepas tu dia kata, tiada dilarang akan sedikit daripada bergurau atau seloroh tadi. Bahkan adalah ia seloroh yang sedikit. Seloroh, melawak yang sedikit tu harus. Apa harus? Yakni harus di sisi syarak, dibenarkan di sisi syarak. Istimewa, yakni lebih-lebih lagi. Harus tu pengharusan, lebih istimewa, yakni lebih-lebih lagi, serta kanak-kanak dengan budak-budak. Bapa dengan budak-budak, lebih-lebih lagi dengan kanak-kanak. Sebab apa?
Sebab budak-budak ni kurang akal dia. Bukan kata gila. Kurang akal ni maknanya dia banyak nak bermain-main. Dia suka main. Budak. Kata dah budak. Ada. Hak peliknya hak tua. 60 tu bergurau main berambak lagi keliling surga lah. Hati memang pelik lah. Ustaz mari lewat sikit je bong bang naik laju. Hati memang pelik lagu tu. Kalau budak sedia. Ada. Orang ke main kuliah duha kena pakai kereta hambak dulu masuk kelas. Masuk kelas. Senyap. Baru boleh mengajar. Tetap hati pelik lagu tu. Kalau budak sedia lah. Kita tengok dekat kelas-kelas mengaji mana. Budak budak. Gogang. Biasa dia dah budak. Dia kerana dia kurang akal. Akal dia belum sempurna molek lagi. Kerana dia suka bermain-main. Maka lebih-lebih lagi lah dengan kanak-kanak. Maka harus kita berseloroh, bergurau senda dengan dan perempuan masuk juga weh. Dan perempuan, berapa perempuan kurang akal agak ke? Dah lah sini. Dan perempuan, berapa perempuan ni istimewa lebih lagi dengan perempuan. Ada. Sebab apa? Sama jugalah. Dia perempuan ni, dia kadang dia suka hak gurau. Isteri tak suka juga. Ada. Kena ada agak masa-masa gurau senda. Ada. Walau tak jumpa sakut senduk pinggang, cari senduk untuk lelaki. Walau cari senduk pada senduk ada di pinggang, suka juga orang puang. Contohnya gitu. Ada. Ya, ada orang puang dia suka hak lagu tu. Ada orang lelaki tak suka. Kalau orang lelaki buat selit gaji pinggang, selit tuku pinggang, cari tuku, dia tak suka, dia terbodoh. Tu pinggang tu, gitu je. Orang lelaki tak, dia lain. Kalau orang puang, tok lelaki dia masuk dapur, dia gurau, dia buat lelak cari senduk tak jumpa. Padahal dia selit pinggang, selit kilah kain kan, dia selit situ. Cari tu gak, tanya bini dia, tanya rumah dia, mana senduk tadi tak mana? Apa duk pinggang, suka tu gak orang puang. Gitulah. Saya tengah balik buat. Dia lain lah, jiwa lain. Kadang-kadang spek mata. Nak pandai pakai spek lah. Letak atas dahi spek ni. Cari togok rata. Start kereta dah ni. Nak pergi buat spek baru. Siapa di muka kedai, tengok muka spek kedai cermin mata dia ada cermin depan. Tengoklah ada cermin spek mata atas dahi tu. Start jadi buat spek mata. Siapa tahap tu. Kalau orang lelaki dia lain pula. Dia tengok tu jadi lagu lain. Baik. Dia kata sini, serta kanak-kanak dan perempuan. Perempuan mana ni? Dia kandaki perempuan sini, perempuan yang mahram. Ma harama bin nikah. Man harama bin nikah. Perempuan yang haram dengan nikah. Mahram. Adapun ajnabi tak boleh. Yang mahram. Baik. Sebab apakah lebih-lebih lagi dengan kanak-kanak dan perempuan tu? Kerana membaikkan akan hati mereka itu, kanak-kanak dan juga perempuan. Apa membaikkan sini? Kerana membaikkan, yakni kerana menghiburkan akan hati mereka itu. Kerana nak suka hati. Tak? Ya, duduk stres, duduk moyok tu, buat benda-benda hak melawak tu. Jadi dia jadi suka hati. Itu harus. Perkara tu harus, lebih-lebih lagi dengan budak-budak. Budak-budak sukalah. Budak-budak. Berarti dia suka masa kecil, dah besar tak suka dah lah nak gurau. Dia suka masa budak tu. Masa dia kecil tu. Dah besar sikit, tak apa nak gurau dah. Umur berapa tak bergurau? Kalau budak-budak. Sekolah menengah gurau lagi tak? Sekolah menengah ada lagi? Main berambak dengan mak dia? Tak ada dah. Dia masa kecil je. Masa kecil je dah.
Lepas tu bila anak besar kat, derahnya besar. Dia main berasa derah besar dia. Beranak seorang lagi, payah apa? Payah. Sungguhnya diceritakan akan yang demikian itu, mana demikian itu, yakni sedikit daripada melawak selora tu. Ada riwayat yang menceritakan adanya sedikit melawak dan selora daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada berlaku. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri ada selora, ada melawak juga. Tetapi apa tetapi sini? Maknanya bahkan. Tetapi maknanya bahkan bersabda ia Rasulullah. Kata Nabi apa dia? Inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Artinya bahawasanya aku, yakni Nabi, berseloroh, yakni melawak. Nabi kata sendiri, aku sendiri ni melawak, aku ni seloroh. Wala aqulu illa haqqan, dan tiada berkata aku, yakni Nabi kata, tiada berkata aku melainkan akan yang sebenar, melainkan hak benar betul. Nabi kata dia seloroh, inilah amzahu, sungguhnya aku ni gurau juga, tidak serius sama, ada kat tempat gurau senda. Tapi kena ingat, wala aqul, aku tak kata illa haqqa, melainkan benda sebenar. Hal ni kena hati-hati juga. Dan ada gurau-gurau, duk melawak, takut jadi dusta. Nabi tidak berkata melainkan semuanya benar, semuanya betul. Baik. Dan bersabda ia Rasulullah. Ni nak cerita Nabi seloroh. Kisah Nabi melawak. Nabi seloroh, Nabi melawak. Nabi kata apa dia? Dan bersabda ia Rasulullah, bagi seorang perempuan yang tua. Ini masyhur kisah ni. Rasulullah kata kepada seorang perempuan yang tua, perempuan lagi pula tua. Dia kata apa dia? La yadkhulul jannata ajuzun. Tengok, ada seorang perempuan tua mari jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ni boleh masuk syurga ke tak? Tengok, mari tanya Nabi. Kalau tanya secara umum tak apa, tanya atas diri dia. Ya Rasulullah, saya ni boleh tak masuk syurga? Nabi jawab, la yadkhulul jannata ajuzun. Apa kata Nabi? Artinya tiada masuk syurga perempuan yang tua. Bila dengar begitu, hak khabar tu Nabi, bukan tu imam kampung kita, bukan ustaz-ustaz, dak Nabi. Nabi pula dia tu pemegang kunci syurga. Tidak ada nabi-nabi dan umat-umat lain boleh masuk syurga melainkan Nabi kita dulu. Yang membawa Nabi masuk syurga ialah Sayyidina Bilal. Nabi duduk atas macam kereta benda. Kalau tengok cerita Cina lama tu, dia ada macam kereta kuda, tapi orang eret panggil benda. Macam kereta kuda, tapi ada hak tukang eret tu manusia. Kereta manusia. Kenapa benda? Beca. Nama apa tak tahu. Maknanya orang duduk atas kursi tu, dia ada kayu panjang, dia tarik. Hak tu lah, sebut nama benda pun. Jadi Sayyidina Bilal yang tukang bawa. Jadi Sayyidina Bilal dengan Rasulullah mana masuk dulu? Sudah. Rasulullah duduk belakang, Sayyidina Bilal duduk depan, heret, tukang heret ni. Siapa masuk dulu?
Kalau kira kak Sayyidina Bilal masuk dulu. Tapi masuk Sayyidina Bilal tu kerana Rasulullah. Tengok. Bilal bin Rabah seorang hamba, seorang yang mana dari sudut rupa kat tak ada talih, tak nak banding langsung. Hak putih kat gigi je. Hak lain kat Allah. Kalau malam tepuh jalan. Mana gelaknya dia. Kalau gelak dengan tengah malam tepuh. Tengok kok belaga apa dia ni, Bilal lah mana gelak gitu semua. Ada. Kita ada kok cerah-cerah bayang juga lah gelak. Bilal ni nak gelak dia tu tengah malam tepuh. Kena pakai tu pembias cahaya ni. Tapi boleh masuk syurga dulu. Tengok. Jadi bila tanya Rasulullah ni, Rasulullah kata la yadkhulul jannata ajuz. Tak masuk syurga perempuan tua. Oh. Bila dengar gitu, nangislah perempuan. Nangis juga kawan tu. Nangis sungguh-sungguh lah. Sebab dia tanya atas diri dia. Bukan tanya apa nak kata Rasulullah, orang-orang tua lah kampung kita ni masuk syurga ke tak? Nabi kata semua dia masuk syurga. Lain sikit. Ni tanya atas diri dia. Ya Rasulullah, saya ni boleh masuk syurga ke tak? Nabi kata orang tua ni tak boleh masuk syurga. Lalu dah. Jadi kalau ustaz-ustaz royak tak berasa hati sangat, muka ustaz pun tak tentu syurga juga. Ni Rasulullah khabar. Nangis juga perempuan. Bila menangis, Nabi pun tersenyum. Mana Nabi gurau, bukan kata serius gurau, tapi gurau Rasulullah ni betul. Wala aqulu illa haqqan. Tidak aku kata Nabi ayat melainkan benda tu sebenar, benda betul. Baik. Artinya nak tafsir makna hadis. Artinya tidak masuk syurga perempuan yang tua ni berkekalan ia, tiada berkekalan ia seorang tua di dalam syurga. Maksudnya begitu. Tak kekal tua ketika masuk dalam syurga. Maknanya orang tua tak boleh masuk syurga di sini, maknanya tidak masuk syurga dengan dikekalkan keadaan tua dia ni. Makna masuk syurga bukan dengan keadaan tua. Lepas tu bahkan dijadikan dia kan seseorang yang masuk syurga tu muda. Tuhan kalih tak ubah daripada tua jadi muda. Muda tu bila? Pada ketika masuk ke dalamnya, ke dalam syurga. Ubah. Belum pada masuk pintu syurga tu, Allah akan saling balik. Fizikal manusia yang akan masuk syurga ni, ahli syurga, Allah akan buat jadi muda belaka. Muda tu qadar mana? 33 tahun. Umur 33 tahun. Pula tu senantiasa dalam keadaan fizikal anak dara. Lagu mana kita tengok semula gambar. Gambar-gambar lama tu kita tengok balik-balik album. Faja'alnahunna abkara. Maka menjadi oleh kami akan mereka itu perempuan-perempuan dalam syurga abkara, hal keadaan mereka itu bikir. Benda bikir, anak dara. Kita tengok balik kita tengok selalu kat lagi. Balik selalu album. 33 tu tahun bila? Balik daerah tu lah tengok gambar. Tapi 33 tu dalam keadaan anak dara dulu. Lagu mana Kiah tengok sendiri tu, koyah sendirilah lagu mana. Dok nak hari ni duk cari album. Balik ni mana tak jumpa gambar lama ni, sudahlah. Tak. 33 dan ada satu riwayat 18 tahun khusus untuk orang perempuan. Umur 18. Kau payah cari gambar umur 18. Umur 33 dekat balik album cari hak 18 tak temu tu. Tak tahulah. Biasa orang lama ni zaman dulu dia ada apa ni? Cuci gambar. Kita orang Kedian ni tak cuci dah gambar. Sebab tak ada kodak. Kita pakai digital ni. Dulu kan pakai kodak kan. 36 segulung. Jadi habis cuci tu yang banyak album.
Len ni duduk dalam telefon. Telefon selang air kat. Habis cerita selalu. Tak ada lah kenangan. Kalau orang dulu tak apa. Ambil gambar pering, cuci banyak lah. Jadi saya rasa ramai dalam surau kita pagi ni ada album. Jadi balik tengok balik. Umur 33 tahun. Muda belia. Aduh. Maknanya semua yang masuk syurga dalam keadaan muda tanpa kira pangkat. Baik mak, anak, cucu, tok nenek, tok nyang, sebaya belaka. Tapi gelar tetap sama, panggil mak juga. Panggil tok juga. Walaupun sama umur. Dan masuk syurga tu dalam keadaan cukup sempurna fizikal, cukup sempurna. Maknanya tak ada dah nak gelar pendek, gelar galah, tak ada. Sebab dibuat fizikalnya satu ketinggian yang sama. Kalau macam dunia ni ada orang tinggi, ada rendah. Rendah panggil pendek. Bila nampak kawan ni tinggi pada orang lain, gelar galah. Gelar benda kawan tu galah. Buluh panggil kawan tu. Bila masuk syurga, sama, tak ada masalah. Kulit pun cerah, sama, tak ada dunia lah. Mana tak ada negro, 7 gro, tak ada dah. Mana? Negro ke Nigeria tak ada dah. Semua cerah lah. Mata kelabu tak ada dah. Hot spek tu sekat dunia ni. Bila pergi dini tak akan spek dah. Molek dah. Jabe-jabe ubat tak bawa dah. Jabe ubat kecil manis, darah tinggi. Tak ada tahu lah sekat dunia ni je. Apa benda dini pergi farmasi, sini farmasi. Tak ada lah, dia di syurga tak ada farmasinya. Sihat walafiat. Tu keadaan sana. Seronok dengar cerita orang masuk syurga ni. Tapi gitulah. Mahal. Syurga ni tempat mahal. Faham tak? Masuk Jambang tempat cemar dia pun bayar lah ni. Tempat kotor itu, tempat buang najis tu 30 sen, 50 sen, RM1 dah ni. Takkan masuk syurga free gitu. Tentulah ada juga usaha, ada juga apa yang kita nak kena bayar. Baik. Itu satu contoh. Rasulullah bergurau senda dengan perempuan tua bila ditanya tentang syurga. Tapi Nabi gurau tu mesti benar, tidak akan panggil dok dusta lah. Itu satu. Dan diriwayatkan bahawasanya berlumba ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akan Siti Aisyah radhiyallahu anha, berlumba tu dengan berlari. Ni pun masyhur juga. Nabi lomba lari. Gak Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah mana muda? Jauh beng lah. Sayyidatina Aisyah umur berapa tahun masa tu? Dalam riwayat Rasulullah kahwin dengan Sayyidatina Aisyah umur 6 tahun. Tapi 9 tahun baru duduk dengan Rasulullah. Kena faham konteks 9 tahun tu orang Arab. Jangan 9 tahun kampung kita. Anak cucu kita 9 tahun duk main tanah lagi. Inguh pun tahu kesak dengan tudung lagi. Ada kesak dengan baju. Berbeza dengan fizikal orang Arab. Kematangan dia tu lebih. Kadang kita tengok macam orang tua dia ni. Umur baru belah-belah Arab. Tengok dia macam umur 30-an. Tanya-tanya 18 baru. Nampak macam umur 40, 30 ni. Tu Arab. Jadi bila duduk dengan Rasulullah ni main berambak. Main berlomba lari. Tengok, bergurau. Tapi walaupun Rasulullah ni berusia lebih daripada Sayyidatina Aisyah, tapi kekuatan Rasulullah tidak turun. Bukan kata bila berusia Rasulullah dak. Kekuatan Rasulullah ni senantiasa penuh. Tenaga dia yang hebat. Betul Rasulullah boleh perang. 50-an tu perang lagi. Kita askar umur berapa? Pecing. Hak kelas biasa lah, bukan hak general nudak lah. 40.
dia ada hak dia. Pemain bola pada hak dia. Rasulullah tak. 50-an tu berperang lagi, akak pedang lagi. Dek. Jadi kalau kira berlomba dengan Sayyidatina Aisyah, menang Rasulullah. Tapi Rasulullah sengaja buat lolok kalah. Kenapa? Kerana bergurau dengan Sayyidatina Aisyah supaya gembiranya Sayyidatina Aisyah menang dalam perlombaan. Siapa pergi Madinah, antara Masjid Abu Bakar dengan Sakifah Bani Sa'adah. Situlah kawasan Rasulullah main berlomba lari dulu. Antara Sakifah Bani Sa'adah dengan Masjid Abu Bakar, lepas tu Masjid Al-Ghamamah depan tu, dia celah ni. Tempat berlari. Nak tunjuk tak nampak sini, royak saja je tu. Pergi tunjuk dekat tu kan nak tunjuk. Kerana jarak tu ialah kawasan Rasulullah berlomba lari dengan Sayyidatina Aisyah. Situlah. Tapi tak buat tanda lah. Kalau tak buat tanda, takut mari pun kita ambil berkat agak berlari atas situ. Takut jadi macam tempat sa'i. Tak mana ni? Ambil perjalanan kisah Rasulullah berambak situ. Boleh. Tak ada masalah. Kalau kenal tempat agak, ajak pergi dengan pasangan tu agak, jom kita main berambak sini. Berambak. Habis harap tengok warna ni. Orang Malaysia ni main berambak sini. Situlah kawasan dia. Baik, itu dua kisah. Dan bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi seorang kanak-kanak. Kanak-kanak ni anak bagi Abu Talhah. Kanak-kanak ni dalam hadis ni ialah anak bagi Abu Talhah dan anak Ummu Sulaim. Mak dia tu nama Ummu Sulaim. Abu Talhah kahwin dengan Ummu Sulaim. Nabi kata ke kanak-kanak, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Nabi tanya, ya Abal Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair? Artinya, hei bapa Umair, wahai bapa Umair, apa memperbuat oleh burung, oleh anak burung ciok? Burung ciok. Kenal burung ciok? Burung ciok. Sini panggil burung dia. Ciok juga. Hok kecil tu. Hok kecil tu. Burung ciok panggil. Kisah dianya ada. Kisah dia ni, budak ni dia ada bela burung, main dengan anak burung ciok. Kemudian anak burung ciok dia tu mati. Apa? Rasulullah lalu tengok dia duduk main anak burung. Jadi dalam keadaan sedih juga, Rasulullah gurau dengan budak tu. Budak tapi gelak bapa Umair. Dia gelak. Ya Aba Umair, mana budak tak ada anak lagi tapi gelar. Ya Aba Umair, wahai bapa Umair, apa memperbuat oleh anak burung ciok? Nabi tanya. Anak burung ciok buat benda tu. Lepas tu, lepas tu kita tulis benda. Adakah ke adalah? Adalah. Adalah ke adakah? Adalah kan? Adalah budak itu, bukan burung itu. Adalah budak itu bermain, ia budak dengan anak burung ciok. Masa tu kanak-kanak tadi sedang bermain dengan anak burung ciok. Jadi Rasulullah gelar ke dia. Gelar tu maknanya sebagai gurauan lah. Ya Aba Umair, wahai bapa Umair, apa yang dibuat oleh anak burung ciok tu? Nughair tu bukan nama burung. Bukan diterjemah dengan Nughair tu burung ciok. Nughair tu gelaran bagi burung ciok tu sendiri. Ya Aba Umair, ma fa'ala Nughair. Nughair tu nama bagi burung. Rasulullah buh nama. Macam kucing di rumah tu lah. Kucing nama dia benda. Dia ada nama dia kan. Kalau tu kucing tu pun cik reti orang panggil nama dia tu.
Ada. Nama kucing Hello Kitty panggil. Ada. Panggil Kitty, mari kucing tu. Tuan dia panggil Kitty, mari kucing tu. Faham pula kucing tu. Ada. Kalau panggil kucing, tak mari. Kucing main sini, tak mari. Tapi bila tuan buh nama, dia mari. Mau tengok bisa binatang tu. Jadi kisah sini Rasulullah ni gurau dengan budak, letak gelar bapa Umair, satu lagi buh nama burung ciak tu Nughair. Adalah budak itu sedang bermain ia budak dengan anak burung ciak. Masa tu tengah duk main, dan bersabda ia, ya Nabi, bagi Suhaib radhiyallahu anhu, pada ketika makan tamar oleh Suhaib. Ketika tu Suhaib ni makan tamar, makan kurma. Suhaib ni Suhaib Ar-Rumi. Gelaran dia Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Nabi kata apa ke dia? Ata'kulu tamra wa anta ramidun? Nabi gurau ni. Ata'kulu tamra wa anta ramidun. Artinya, adakah patut engkau makan tamar? Adakah patut mu makan buah kurma pada ketika engkau sakit mata? Sahabat makan kurma. Seorang sahabat ni duk makan kurma dalam keadaan dia sakit mata. Mana? Sakit mata. Mana sakit mata tu sebelah, bukan dua belah. Maka Rasulullah lalu kawasan dia. Adakah patut mu makan buah kurma ni? Bukankah mu ni sakit mata? Seorang sahabat ni sakit mata. Maka bersembah, yakni jawab oleh Suhaib radhiyallahu anhu, hanya senya aku makan dengan sebelah yang lain. Apa maksud? Hanya senya aku makan kurma ni dengan sebelah mata yang lain. Mana tadi kan sakit mata sebelah. Adakah boleh makan mata sakit lagu tu? Maka Suhaib kata, saya makan mata sebelah lagi. Gurau dua tu sama gurau. Maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kisah tu Nabi tersenyum. Satu kisah hak lain pula, Rasulullah ni dengan perbuatan dia. Bergurau tadi dengan perkataan. Ada Rasulullah bergurau dengan perbuatan. Kisah makan kurma juga dengan sahabat ramai-ramai. Makan dengan sahabat. Nabi makan butir kurma beri Sayyidina Umar. Dia dekat kat Sayyidina Umar, Abu Bakar, Sayyidina Uthman ada keliling ni, kibarus sahabat. Makan kurma butir sini, makan kurma butir sini. Sayyidina Umar makan kurma kat dia sendiri. Tu gurau. Maka sudah siap dah minum air nak basuh tangan apa ni, Nabi pun gurau kata banyaknya Sayyidina Umar makan, bertambung butir. Maka Sayyidina Umar balas, Rasulullah parok pergi makan dengan butir-butir hilang. Itu mana gurauan. Gurauan selera yang tidak melampaui maka diharuskan syarat. Kurma ni jangan makan banyak. Kurma ni tak boleh makan macam popcorn, sebab dia boleh merosakkan mata. Dia boleh rosak mata. Apatah lagi kurma hak kita duk makan tu kurma yang sira. Kurma sira tak boleh makan banyak sebab dia sira dengan gula. Hak kita duk beli kedai tu kurma sira lah tu. Sebab kalau tak sira tak boleh tahan lama kurma tu. Jadi terpaksa sira. Dia ambil hak putih yang mekar-mekar gitulah, maknanya tak masuk sangat. Jadi nak ekspor mari ke Malaysia ni tak boleh. Dalam kontena tu jadi buruk lah sebagainya, jadi lebang tu. Jadi sira, bila sira ni tahan lama. Jadi kalau kita makan tu kok tak boleh gomo parok sangat. Batu kita makan jadi naik kecil manis. Sebab apa? Sebab gula. Sedangkan makan kurma ni dia tidak membekalkan gula yang tu, ia sesuai dengan badan. Apabila kita buka dengan kurma ni atau mulakan dengan kurma, makan saja sekalipun,
dia jadi kecil manis sebab gula tadi. Lepas tu nak beli kurma-kurma hak ori. Hak ori tu yang payah ha. Dia beza ori dengan dak ori, kita buka dalang, dia lembek tak. Kalau dalang tu lembek dene tu, tu dia sira. Kalau hak kering tu, tu hak ori. Kalau kurma ajwa hak murah-murah tu, tu tak ori tu. Hak 25 riyal sekilo, tu hak tak apa ori tu. Nak cari hak mahal tu, hak tu ori. Sekali orang pergi Madinah tanya dia, kurma awak jual ni kurma Madinah ke luar Madinah? Ajwa Madinah ke luar Madinah? Ladang dalam Madinah ke luar Madinah? Hak Nabi sebut tu, makan 7 hati sehari tu, kurma ajwa tu hak Madinah, mengelak daripada sihir tu. Makan 7 biji kurma tu, hak tu hak original Madinah lah. Saya kalau pergi Madinah, saya biasa beli dekat Ahmad Al-Baq sahaja. Hak ori lah, Ahmad Al-Baq. Tapi mahal, 60, 70 sekilo. Kalau ada jual tolok dengan kursi roda apa tu, dengan troli tu 25 sekilo tu, cuba timbang, tak cukup pun sekilo. Gak kita akan timbang dah, mungkin packing siap dah. Biasa saya beli dekat Ahmad Al-Baq. Ataupun mana-mana lah hak kata original beli. Buka tengok lembek tak dalam. Tu kalau hak lembek dia basah tu, biasanya tu hak sira. Lepas tu kita buka makan kurma naik kecil manis, rupanya bukan kek kurma tu, kek gula. Jangan nak cari mana? Tak tahu lah. Malaysia ni cari mana-mana. Baik, tapi dalam kitab sebut makan kurma banyak ni, dalam kadar yang banyak, dia boleh menyebabkan rosak mata. Orak mata boleh rosak. Jadi makan tu kodar-kodar. Ni mentang-mentang free juga, sebako ada. Ambil buah lah atas riba dekat surak juga, surak dah free. Ada hak jenis gelojoh lagu tu. Orang letak di pagar sejik tu, kalau di Madinah tu, ada hak jenis siap bola poket kiri kanan bubuh. Ambil 3 padang lah. Tapi nak tahu mana dia, mungkin dia tak ada makanan, dia nak makan. Baik. Maka tersenyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia dengan seumpama yang tersebut. Mana melawaknya sedikit tu tidak beri mudarat. Dengan syarat, ada syarat juga. Dengan syarat benar. Gurau-gurau lah juga, selora-selora lah juga, tapi dengan syarat benar. Dan tiada menjadikan ia seorang dia akan melawak beradab. Syarat juga tu, 2 syarat. Yang pertama dengan syarat benar. Melawak ni tidak mudarat, sedikit melawak tidak mudarat dengan syarat benar. Mana fakta. Yang kedua, dengan syarat tidak menjadikan akan dia melawak tu sebagai beradab. Apa beradab? Apa dia beradab? Jadi tabiat. Jadi tabiat dia dah. Mana senantiasa duk melawak, cakap melawak sama tu. Sebab apa gitu? Takut-takut nanti apabila kita cakap benar, orang ingat kita melawak juga. Kita ayat betul ni, orang tak percaya pakai su. Apa? Duk melawak sama, duk cakap pelawak sama, ada orang tak percaya. Walaupun masa tu dia tu serius. Walaupun masa tu dia dekat keadaan serius, tapi oleh kerana sebelum-sebelum ni bercakap pelawak je. Maka bila cakap serius tu, ini orang tak percaya dah. Ada rima. Orang tak percaya. Rima. Sungguh ni, rima ada depan tu, ada harimau tu. Dia ni. Ingin main bank kau. Moga selama ni berhigu ke? Rima sungguh. Dia kedok mu ni. Sungguh. Orang tak percaya pakai suk dia. Itu bahaya. Melawak berdoa tak boleh juga. Dia ada tempat dia kan. Ada tempat, ada ketika. Orang tengah makan jangan duk melawak.
Siapa selok kawan tu lekat nasi-nasi kuat sangat melawak. Nya suka kawan ni lekat nasi. Ada tempat-tempat dia deh. Baik, itu setengah daripada kebinasaan lidah ialah melawak, berseloroh. Kemudian ada pun memuji. Ini setengah daripada kebinasaan lidah juga. Kerana memuji itu ghaliknya dengan lidah. Ada pun memuji. Benda memuji ni, maksud puji ni benda puji. Benda puji. Sudah. Memuji. Apa makna memuji? Sudah. Puji ya, dah benda. Sudah. Kabar molek-molek. Memuji makna menyebut perkataan yang baik. Menyebut perkataan yang baik, termasuk puji. Menyebut perkataan yang baik, itu makna puji. Kebanyakan orang kita bila sebut memuji, dia nampak perkara tu baik. Bila sebut memuji ni, bila puji ni, nampak benda tu baik. Padahal dalam memuji itu adanya keburukan. Memang definisi memuji itu ialah menyebut perkataan yang baik. Juruhnya dia, pemurahnya dia, ini apa-apa perkataan yang baik lah. Dalam perkataan yang baik itu adanya keburukan, adanya kebinasaan. Baik. Adapun memuji, maka ada padanya pada memuji 6 kebinasaan. Ada 6 mudarat. Ada 6 bahaya pada memuji. 4 kebinasaan atas yang memuji. 4 kebinasaan, 4 mudarat jatuh kepada orang yang memuji. Kita panggil benda orang yang memuji ni pemuji. Ada tak bahasa tu? Tak ada ada. Yang memuji, kita panggil dia bahasa Melayu sebab apa dia? Yang memuji. Tak ada bahasa. Kalau bahasa Arab dia sebut hamidun. Hamid, yang memuji. Orang yang memuji. Dan 2 kebinasaan atas yang dipuji, atas orang yang kena puji. Orang yang memuji ada 4 binasa. Orang yang dipuji, yang kena puji tu ada 2 kebinasaan. Mahmudun alaih, yang dipuji ke atas dia. Orang tu puji kita, dia puji, dia ada 4 binasa atas diri dia. Kita yang dipuji ni ada 2 kebinasaan. Punca mari pada mana? Mari pada lidah. Sebab tu dalam ilmu tasawuf, prinsip disiplin ilmu tasawuf, supaya kita tidak loba berkata-kata. Kerana loba berkata-kata setengahnya kebinasaan. Setengah kebinasaan lidah apa dia? Memuji. Baik. Maka kebinasaan yang pertama, yakni yang pertama atas orang yang memujilah. Kebinasaan yang pertama ni atas orang yang memuji, atas hamidun, atas yang memuji. Apa binasa dia? Apakah mudarat dia? Bahawasanya yang memuji, orang yang memuji itu terkadang. Apa terkadang? Kadang-kadang. Bukan sama-sama ni. Terkadang, yakni kadang-kadang berlebihan ia yang memuji pada memuji itu. Apa berlebihan? Berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Apa maksud berlebih-lebihan? Melampau-lampau, telajuk. Lebih-lebih puji.
berlebih-lebihan pada memuji itu, maknanya dia mengadakan benda yang tidak ada pada seorang. Dia mengatakan benda tu tak ada pada orang. Dia kata benda tu ada, tapi benda tu tak ada pada orang. Maka jatuh ia orang yang memuji ke dalam dusta. Dusta tu. Dan telah lalu dah sebut tentang dusta, bahawasanya dusta itu hukumnya adalah haram, berdosa. Jadi ini setengah daripada binasa. Puji orang. Puji tu kalau benda tu tak ada pada dia, kita puji benda tu. Sedangkan benda tu tak ada, maka kita telah berdusta tak kala. Kawan tu kita puji, kata rajinnya buat kerja, sedangkan benda tu ada tak ada? Tak ada. Maka perkara itu dikategori sebagai dusta, mengadakan benda yang tidak ada pada orang. Ni bahaya juga. Orang hak kena puji pun sedar diri dia tak ada pun benda tu, tapi orang puji dia. Maka masa tu dia juga kena ambil peranang juga. Peranang apa dia? Kena minta supaya Allah mengadakan sifat hak tak ada tu pada diri dia. Contoh orang puji, demo ni rajin sungguhnya buat kerja, sedangkan sifat rajin tu tak ada pada dia. Yang ada sifat malas. Si yang memuji, dia telah melakukan pendustaan, mengadakan benda yang tidak ada pada orang. Baik, sepatutnya jangan sampai tahap tu. Sepatutnya. Tapi oleh kerana nak puji ni, buh benda hak tak ada. Tuan yang dipuji sedar diri, kata dia memang tak rajin pun sebenarnya, dia seorang pemalas. Maka dia kena berdoa supaya Allah jadikan apa yang dipuji itu ada pada diri. Itu dua, kena ada peranan, kan? Jadi satu kebinasaan ialah jatuhnya orang yang memuji itu ke dalam dusta, masuk dalam kategori pendustaan. Dusta tu hukumnya haram, berdosa, cuma besar kecil tengok atas keadaan. Kalau mudarat orang, maka dosa besar. Kalau puji siapa kawan tu takabur, riak, punah kawan tu kerana sebab yang dipuji, sebab yang memuji, maka dosa besar lah kawan. Baik. Yang kedua, kebinasaan yang kedua pada orang yang memuji, bahawasanya terkadang, yakni kadang-kadang menzahirkan ia. Apa menzahir? Menunjukkan. Menzahir yakni menunjukkan ia yang memuji akan kasih akan yang dipujinya, akan orang yang dipujinya, yang memuji. Kadang-kadang dia ni memuji akan seorang, tapi dia puji ni nak tunjuk kata dia suka ke kawan tu. Pujian dia puji seorang ni dengan nak menzahir, nak menunjuk kepada orang lain bahawa dia suka ke kawan ni. Pada ketika puji tu, menzahirkan kasih tu, pada ketika tiada kasih ia yang memuji akan dia, akan yang dipuji pada batin. Mana pada hati dia yang sebenar-benarnya dia tak suka pun ke kawan tu, tak kenal pun kawan tu, tapi dia puji juga. Sebab apa? Nak menzahirkan kasih suka dia kepada orang tu. Pada masa tu apa jadi? Maka jatuh ia yang memuji ke dalam riak. Apa riak? Menunjuk-nunjuk. Makna puji tu tidak ikhlas. Jadi puji kawan ni, kalau ikut dalam hati dia, tak layak puji kawan. Dah puji juga, puji ni biasa berlaku depan orang. Bila puji kawan ni,
Bapa puji ni? Nak menunjuk kata dia ni kasih ke kawan, dia ni suka ke kawan ni. Berlaku apa situ? Berlaku riak, menunjuk-nunjuk pujian itu kepada orang lain, padahal dalam hatinya tak berkenan. Ini banyak berlaku dalam tempat-tempat kerja. Kadang puji bos juga, puji orang atas juga, puji padahal tidak kenal pun puji tak. Sebab apa puji? Tengok tu, bodek nak kalau tengok dalam hati puji tak? Dah patut puji dia ni. Tak? WOT sama. Sama WOT kita. Contohnya, nak balik kerja awal tak boleh. Misal. Tapi sampai masa puji. Depan saya, bagus, bos bagus sama bos kita. Baik tak? Al-hati kenal, tak kenal pun. Dah puji tu, nak menzahir kata kita suka dia. Nak tunjuk ke orang kita suka ke bos. Misalnya. Maka situ dia panggil riak. Jatuh dalam binasa. Binasa atas orang yang memuji. Bos tu ikut dia suka pula. Yang dipuji tu kita cerita ke dia. Hak ni masalah yang memuji. Jadi kena cek kita dalam memuji ni jatuh dalam binasa ke tak. Kalau kita puji tak masuk dalam pak kebinasaan ni, maka harus puji. Kalau masuk ada pak ni terlibat dengan kita, maka tak kala itu haram kita puji. Tengok kita puji ni benda tu berlebihan ke tak? Kalau tak berlebihan, apa? Harum. Yang kedua, kalau kita puji tu ada tak dalam nak tunjuk pada riak? Kalau ada, maka haram puji. Perbuatan. Itu dua. Yang ketiga, perkara yang ketiga, binasa yang ketiga daripada pak perkara kepada orang yang memuji, kadang-kadang berkata ia orang yang memuji akan barang yang tiada diyakinnya barang tadi. Apa tiada diyakin? Kadang-kadang seseorang yang memuji orang lain, dia berkata satu-satu perkara yang dia sendiri tak yakin kata benda tu ada tak ada pada kawan. Hak nombor satu tadi memang sahih tak ada. Kawan tu sahihnya pemalas. Tapi gi puji kata rajin. Hak tu sahih dusta. Hak ni kadangnya dalam memuji seseorang yang lain, gi duk kata benda yang tak sahih, tidak yakin kata benda tu ada pada dia. Misal apa dia? Seperti berkata ia seorang bahawasanya sianu adil atau warok. Kita hidup puji dia, kata mana? Dia tu adil dia tu. Dia ni adil. Sedangkan benda kita kata tu yakinkah adil? Tak yakin. Kerana kita tak duduk dengan dia. Adil dia tu adil. So puji tak tu? Puji tak puji? Adil sungguh dia tu. Tak kira lah aspek mana sekali pun. Maknanya kita kata adil dia ni, ataupun warok dia ni. Baik. Hak kita kata tu, adakah yakin? Yakin tak yakin? Tak. Giduk kata seorang tu, sianu tu adil atau warok. Dan yang seumpama adil dan warok, apa dia? Daripada yang tiada diyakinkannya. Daripada perkara yang tidak diyakinkannya kan perkara tadi. Perkara tu tak yakin, tapi pergi kata juga. Benda tu tak cerak. Cakap Tani sebut tak cerak. Faham cerak? Benda cerak. Cerak. Sudah. Cerak, benda cerak.
jelas. Tak cerak, tak jelas. Sedangkan benda tu tak jelas kata ada pada dia. Lalu pergi kata benda ni gini-gini. Dia kata, oh dia tu warok sungguh. Pujilah. Oh warok sungguh. Hak mu kata dia warok tu cerak tak di mu? Nyata tak di kamu dia ni warok sungguh? Nyata mana? Tak boleh cerita. Maknanya giduk kata, giduk puji benda yang tak yakin kata dia ni ada benda tu pada dia. Maka apa jadi? Maka adalah ia orang yang memuji berkata-kata dengan ketiadaan aturan. Apa ketiadaan aturan? Yakni dengan tidak ada asas. Termasuk ketiadaan aturan, yakni dengan tidak ada asas. Ni pun tak boleh weh. Dalam puji-puji orang ni biar ada asas juga. Nak puji tu tengok kat dulu. Ya ke tak orang puji tu? Kalau benda tu tak ada, sedangkan kita pergi kata ada, dia panggil apa dia? Dusta. Kalau hak ni ada dengan tak ada, tahu lagi tak cerak tak nyata kata. Kemudian pergi duk kata juga, maka dia panggil tidak ada asas. Bercakap dengan tidak ada asas. Kalau hak warak sungguh tak apa. Hak memang bukti nak warak. Seperti siapa? Seperti almarhum Tok Dala kita panggil. Tok Dala ni tuan guru Syekh Abdul Rahman Pondok Dala di Thailand. Pondok Dala ni warak sungguh. Itu terbukti nah kita tengok daripada cerita-cerita. Dia pergi masjid sembahyang Jumaat. Pagar gini ya masjid tu. Ada pagar. Bila masuk dalam masjid, okeylah. Nak balik pada masjid, dia pecak selipar di pagar tu. Pecak selipar dia tu, dia lakoh kaki tu pijak luar pagar, tanah luar pagar masjid. Dia pun ambil selipar dia buat gitu. Buat benda gitu. Bukan tepuk tangan ni. Ambil selipar tu, dia buat gitu. Buang apa? Pasir. Berapa? Tidak mahu mengeluarkan tanah pasir hak tanah masjid kepada bukan tanah masjid. Tu warak dia. Wah, pok kita lagu mana? Kapet masjid buat balik lagi. Kerak lagi. Dan jadi kapet ni mana saling baru. Tak lama ni buat main ya. Dia buat pak lapik kaki di rumah lah begitu tengok. Jauh baik. Kalau gitu warak sungguh tak apa. Boleh puji. Puji dan boleh ambil iktibar kita. Kadang-kadang air masjid, air surau buat balik. Salah. Air tu orang suruh minum sini ke buat balik. Kalau minum sini kena minum sini, jangan buat balik. Orang buat air tu untuk minum sini ke buat balik. Minum sini dah bawa balik. Salah. Bazir ada tempat dia. Macam ni. Orang letak atas meja ni untuk minum sini ke tu buat balik ni? Buh sini. Buh air, buh gelas. Kalau tengok Zahir suruh minum sini. Kalau suruh balik buah plastik. Tapi masa nak balik hala suruh balik. Buat balik lah tu. Gitu dah apa. Ni kadang AJK pengurusan tak kata pun buah air situ. Ambil bola poket buat balik. Oh haram tak boleh. Ustaz pun serupa je. Dah tak habis tak situ. Dah kalau siarat pun habis je. Gitu. Ni siap buat balik buku. Buat balik. Tak boleh. Tak ada warak langsung. Bahan tu. Orang buat kawai. Buh kawai di masjid. Untuk minum situ ke untuk buku buat balik kawai ni. Dah buah dalam botol tu. Tak boleh. Ia gazet untuk minum. Kecuali dia tulis boleh bawa balik dan boleh minum di sini. Ada tak orang hitung? Kawi ada tak? Ada tak? Bawa tong mai ibu bahai kawi. Boleh buat balik ke tak? Tanya JK, saya tak boleh jawab hari ni. Orang buah kawi situ untuk minum sini ke buat balik? Golik-golik Kalau buah kawi di masjid, disuruh untuk minum ke untuk buat balik?
minum. Dah kalau awak balik macam mana? Kena beri pitih nila tu. Sebotol RM1. Begitu gak kolah. Sini tak ada kolah. Ada sejik surah ada kolah. Tok Bomo pula kata nak air kolah 7 kolah. Gilah ambil air kolah sejik tu, sejik ni. Air kolah tu untuk buat Bomo kau tak ambil wuduk. Dah ambil wuduk kau untuk Bomo. Dah kita pergi ambil air tu. Hak tu kena bayar tu. Nilai. Boh lah tabung masjid 2 riyal, 3 riyal. Ni sedap. Siap awak basuh motor ni. Air kolah sejik, pakai motor, basuh motor. Hak teruk sekali awak pergi minum air lembu dia. Air lembu masuk pagar sejik, boh dalam bledi, dalam cetong tu. Dalam gayung tu, lembu dia minum. Lepas tu tak mula. Orang pun mari nak komo. Mana bau lembu. Komo dengan gayung kan. Buh mulut. Mana berasa macam lembu air ni. Rupanya bekas mulut lembu. Hak mai komo jadi lembu ya tak. Ada leh, hati kena jangan. Jadi nak puji ni biar tentu benda tu ada. Kalau tak ada, jangan pandai-pandai memuji. Ya. Lepas tu? Isu air Zam-Zam di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi tu, kalau kira secara asasnya dia sedia untuk orang minum. Baik. Kalau hak boleh bawa balik, hak mana? Hak boleh bawa balik, hak dekat ada pahit tu. Ada kan nak pergi ke Babus Salang tu, ada hak boleh pecek tu, cung lebih lopak gitu tu. Hak tu boleh lah, kita ada. Hak tu dia nak marah. Hak dia marah hak mana? Hak pecek tabung plastik tu. Tu dia marah tu. Kalau bos botol 2 tak apa, dah nak masalah lagi botol 2 gini. Ni kat hak plastik hak 5 liter tu kita ada situ juga. Kering lah dalam tong tu. Ada hak lagu tu. Kalau bos kedai hak 200 ml 500 tu, bos dalam apa benda? Panggil benda tu. Bocor air kita tu lah, dia panggil benda tu. Botol air tu. Hak tu tak apa lagi. Hak nak bubuh dalam galen tu kena ambil dekat dekat Babus Salang ke ataupun belah depan tu pintu 89 tu 90 tu tu ada hak pecek air hak terbang. Air terbang. Hak tu tak payah. Ambil 5 riyal, 2 riyal beri kepada Bangla hak situ, dia tolong bubuh. Siap dulu kesak lagi. Nampak bonok sangat. Bagi buh 2 riyal ke dia. Jaga dia sepak habis orang lain. Nak bubuh air kita. Dia gitu. Bisa hak tu. Jadi kena cadar kat 2-3 riyal, jangan buang duduk siling tu. Nak jelas lagi, dah usah ambil air hak di tabung kecil tu, beli je kat Ben Daud tu. 5 riyal, 7 riyal segaleng tu beli hak tu. Dah nak sejuk ustaz air, dah tak apa minum hak dinum lah. Dan air Zam-Zam ni cara minum kita orang mukmin berbeza dengan orang Yahudi. Orang mukmin minum air Zam-Zam sehingga kenyang. Lagi tak kenyang jangan berhenti minum. Jangan berhenti minum. Minum sekat-sekat kenyang. Berapa galeng kenyang? Sebotol kenyang tak? Mana minum sekat-sekat puas. Sekali minum sekat puas. Puas dah lah. Tak puas lagi pula. Lagi pula. Gitu. Ni canggih dah pakai sistem automatik nampak. Dalam dispenser tu, besi tu, dia ada cawang dah. Tekan pun tu buat cawang, minum tahu cawang. Sebab cawang hak kita biasa tu kan, hak serkut-serkut tu, kadang-kadang jangan ambil hak di atas, hak bekas dia minum bus situ pula. Kena selok ambil hak tengah. Saya pernah tengok, dia minum sepatutnya bus dalam tempat buang. Dia rokok pula situ. Ada. Hak putih kelip pula buat kerja gitu. Jadi hak belakang tu. Kita pun tengok, dah tu, ambil hak lain pula. Kalau tengok ke petugas, ngini palai, apa ni? Tak erti. Baik. Habis itu, dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda dulu situ. Nanti kita sambung. Masalah puji memuji ni.
Ada 6 kebinasaan, baru 3 baru. Nanti kita sambung. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma alimna ilman akdamin wa fahimna fahmas sabikin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.